Para tuan-tuan dan puan, sekarang ini sudah masuk ke padang untuk perlawanan yang kedua, Bunga Raya Cup 7. Untuk perlawanan kedua di antara tuan-tuan dan puan, kemasukan pemain-pemain kita di perlawanan yang kedua, NRDP Reds menentang pasukan Singapura. Kita sama-sama berikan sokongan yang padu untuk perlawanan kali ini kepada kedua-dua pasukan untuk Bunga Raya Cup 7 negara kita 2025. bakal beraksi sebentar saja lagi. Sekali lagi mereka bakal memulakan perlawanan ini. Sepak mula untuk NRDP Reds. Serangan pertama daripada pasukan Singapura. Bola milik pasukan Malaysia kali ini. Tapi tidak dibenarkan. Penalti terus untuk pasukan Singapura. Quick tap daripada Demolin. Tidak dibenarkan. Ada advantage untuk pasukan Malaysia ketika ini. Terus saja serangan untuk pasukan Malaysia ketika ini. Bola dilebarkan ke bahagian kanan padang. Mencari backline. Looping di bahagian luar. Seorangan mencari support kali ini. Tidak berjaya. Hantaran daripada Nur Iris Kristina sebentar tadi. Terus saja terkeluar daripada permainan. Untuk line up pertama di perlawanan ini. Bagi pasukan Singapura.
Masih lagi seri kedudukan ketika ini. Kedua-dua pasukan sering bertukar-tukar penguasaan bola. Kali ini terlepas pemain pasukan Malaysia. Offload baik di bahagian hujung. Berjaya juga. Mereka menjumpai ruang kosong di pertahanan pasukan Singapura. Bermula daripada dummy baik menerusi Nur Aidish Kristina. Terus offload mencari rakan pasukan di bahagian luar. Untuk try pertama buat pasukan NAD Pirates. Anwar Fashura, try scorer kita yang pertama sebentar tadi. 7 mata di depan. Sepakan conversion baik. Menambah lagi 2 mata buat pasukan NRD Pirates. Kon terus daripada pasukan Singapura. Untuk kembali terus advantage milik pasukan NR Pirates. Sekali lagi peluang untuk pasukan mereka mencetak try yang kedua. Baik, kali ini gerakan daripada backline pasukan NR Pirates. Berjaya dipatahkan buat seketika serangan oleh pertahanan pasukan Singapura. Kali ini gerakan daripada Putri Anis Safia. Sudah pun bersedia backline di bahagian luar. Namun counter hacking daripada pasukan Singapura. Kemas. Berjaya mencuri bola. Menukarkan situasi serangan milik pasukan berjersey putih ni. Dan terus ada satu advantage buat pasukan mereka. Penalti terus untuk pasukan mereka. Namun sayang, gagal pula ditangkap dengan kemas. Terlepas bola. Terkena di bahagian kepala tersebut. Dan terus untuk kita tamatkan perlawanan di separuh masa yang pertama dengan kelebihan milik pasukan NRD Pirates dengan mata 7 tanpa balas.
Baiklah, kita teruskan perlawanan di separuh masa yang kedua. Ketika ini pasukan NRD Pirates ditekan oleh serangan pasukan Singapura. Berjaya dicuri sebenarnya ketika tadi. Namun knock-on pula. Jadi gagal pasukan NRD Pirates untuk mendapatkan penguasaan bola. Kembali serangan milik pasukan Singapura. Sudah pun semakin hampir ke try zone tersebut. Kurang lebih 10 meter saja satu pick up daripada sweeper pasukan. Cuba memendekkan pertahanan pasukan Malaysia. Switching ke bahagian tengah. Sudah pun semakin hampir. Kurang daripada 1 meter saja. Melihatkan ruang kosong. Cuba untuk membuat terjunan. Berjaya dilunjurkan bola tersebut. Try pertama milik pasukan Singapura. Berjaya mereka merapatkan jurang di antara kedua-dua pasukan. Dua mata menjadi pemisah ketika ini. Sebakan conversion penentu. Kemas kali ini. Baik. Tambahan lagi 2 mata buat pasukan mereka. Terus saja mengikat kedudukan 7 mata seri ketika ini. Di separuh masa yang kedua, pasukan Singapura berjaya menjumpai nafas baru untuk mendapatkan try pembukaan bagi pasukan mereka. Mencari winger di bahagian hujung. Satu side step ke dalam. Terlepas 2 orang pertahanan pasukan Singapura yang diperlukan untuk menjatuhkan pemain daripada pasukan Malaysia. Dan kali ini bola dilebarkan ke bahagian dalam. Advantage untuk pasukan Singapura. Knock-on daripada NRD Pirates sebentar tadi. Satu lagi pick up di sebelah kanan. Kali ini larian daripada Leon Bonney. Ekstra di bahagian hujung. Lily Vida. Lagi pick up. Serangan-serangan pendek daripada pasukan Singapura. Offload di bahagian luar. Terlepas pula. Gagal untuk dikawal. Sudah pun terbuka luas kawasan pertahanan tersebut. Baik. Berjaya pasukan Malaysia mematahkan serangan daripada pasukan Singapura. Knock-on. Terus saja mereka menggunakan advantage untuk membuat serangan ketika ini. Pemain di kawasan sendiri. Agak besar tekanan buat pasukan mereka. Terlepas lagi bola daripada genggaman. Ujur saja backward kata pengadil. Satu dummy. Larian kali ini terlepas di bahagian belakang. Putri Ani Safia. Dicuri pula. Apa yang terjadi ketika ini? Offload di bahagian hujung. Menjumpai rakan pasukan Julian Mary Margaret. Untuk try kedua bagi pasukan Singapura. Tapi nanti dulu. Kita lihat keputusan daripada pengadil perlawanan. Tidak try sebenarnya. Terpaksa dibatalkan oleh pengadil perlawanan. Sudah pun dikesan forward pass terlebih dahulu. Offload daripada Ayana Giselle. Mencari Julia Mary. Gagal pula untuk mendapatkan try kedua tersebut. Jadi kembali terikat ketika ini. 7 sama.
Kelebihan ketika ini untuk pasukan NADP Reds. Extra di bahagian hujung. Satu looping. Sayang pula. Gagal untuk dilakukan gerakan tersebut. Sekali lagi. Looping di bahagian luar. Cuba mencari extra. One on one bersama winger. Terjatuh pula. Nur Fatriah Diana. Kali ini gerakan menarik. Di bahagian tengah bersahaja daripada Nur Iris Kristina. Larian sedikit demi sedikit, namun satu pemain Singapura cuba untuk menghentikannya. Berjaya juga. Try di penghujung perlawanan. Hampir-hampir dihentikan oleh pertahanan pasukan Singapura. Larian daripada belakang, laju daripada Olak Zinad. Namun cukup baik gerakan daripada Irish Kristina, mengelirukan ataupun menewaskan semua pertahanan pasukan Singapura untuk mendapatkan mata pendahuluan di hujung-hujung perlawanan. 12 berbalas 7 ketika ini. Berjaya pasukan NADP Reds mendapatkan kelebihan di penghujung perlawanan. Dan terus kita tamatkan perlawanan di antara kedua-dua pasukan ini dengan kelebihan milik pasukan NADP Reds dengan mata 12 berbalas 7.